Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Artinya, Maria berkata, bagaimanakah aku akan mendapat seorang anak lelaki sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki dan aku pula bukan seorang perempuan yang jahat. Keterangan ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Maryam alaihissalam menyatakan kehairanannya terhadap berita kelahiran seorang anak kerana secara zahir tiada sebab yang memungkinkan perkara tersebut berlaku. Maryam alaihissalam menegaskan bahawa dirinya tidak pernah disentuh oleh lelaki sebagai tanda kesucian dan penjagaan kehormatannya. Dan ungkapan dan aku bukan seorang perempuan yang jahat menunjukkan bahawa Maryam alaihissalam ingin menafikan sebarang kemungkinan perbuatan maksiat. Antara petunjuk ayat, yang pertama, Islam sangat menitik beratkan penjagaan kehormatan diri dan kesucian akhlak. Kedua, menghilangkan syubhah dan menjelaskan keadaan diri adalah perkara yang dibenarkan apabila diperlukan. Ketiga, kejadian luar biasa yang berlaku kepada para nabi dan orang yang saleh adalah tanda kekuasaan Allah yang tidak terikat dengan sebab-sebab yang biasa. Kaedah beramal yang pertama adalah kita menjaga maruah dan kehormatan diri dalam semua keadaan. Kedua, jika berlaku fitnah atau salah faham, jelaskan keadaan sebenar dengan cara yang baik dan berhikmah. Ketiga, hendaklah kita sentiasa mengingati bahawa Allah Maha berkuasa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kehormatan dan iman kita dan semoga Allah taala menjauhkan kita daripada fitnah dunia dan menetapkan hati kita dalam ketaatan kepadanya. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.